amalan ketika menghadapi kesusahan dan juga untuk tunaikan hajat. Ayat 39 surah Al-Kahfi. Masya Allah. La quwwata illa billah. Kaedah semaya. Rakaat pertama, selepas Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi 3 kali dan qul Allah 3 kali. Rakaat kedua pun sama juga. Sewaktu kita sujud terakhir, tuan-tuan bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kena baca? Paling sikit 7 kali. Paling afdal sekali 41 kali. Lepas baca niat nanti, ya Allah, aku ni susah, ya Allah. Jangan bercakap dalam mulut. Kalau cakap dalam mulut batal. Batal ayat kita bagi salam. Selepas salam, tuan-tuan baca Astaghfirullahalazim sebanyak 200 kali. Dalam hati kita, ampun dosa aku, ya Allah. Selepas baca istighfar, terus baca Masya Allah, la quwwata illa billah sebanyak 100 kali. Untuk amalan setiap lepas sembahyang, tuan-tuan baca 25 kali saja. Lepas baca dia, tuan-tuan angkat tangan doa, ya Allah, aku susah, ya Allah. Ayu kepada Allah Ta'ala. Dah sembahyang hajat ni untuk khusus. Sebila terserah paling bagus selepas maghrib.